Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Irfan Hakimi bin Hamzah sebagai penyampai yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hakimi bin Azman sebagai penyampai yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahira binti Husyak sebagai penyampai ketiga. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Natasha Nabilah binti Rezaidi sebagai penyampai yang keempat. Bahasa Melayu telah melalui sejarah yang panjang sejak zaman peradaban awal di Nusantara. Keagungan wilayah kekeluargaan dan kewujudan bahasa Melayu sebagai bahasa tua menjadikannya bukan sekadar medium komunikasi tetapi juga lambang tamadun bangsa dan warisan intelektual. Bahasa ini telah menjadi asas kepada pembentukan identiti, perpaduan dan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat Melayu sejak zaman Pramerdeka hingga ke hari ini. Kedudukan istimewa bahasa Melayu inilah yang menarik minat ramai pengkaji baik dari dalam maupun luar negara untuk memahami keunikan sistem linguistik serta keindahan budaya yang dibawanya. Dalam perjalanan sejarahnya, tokoh-tokoh bahasa Pramerdeka dan Pasca Merdeka memainkan peranan besar dalam mengembangkan, memperkukuh dan menyesuaikan bahasa Melayu mengikut keperluan zaman. Keunggulan berbahasa mencerminkan komunikasi era digital. Kecekapan dan kegramatisan dalam penggunaan bahasa Melayu bukan sahaja menggambarkan kematangan pemikiran bangsa tetapi juga menjadi cerminan keupayaan masyarakat menyesuaikan bahasa ini dengan dunia teknologi dan komunikasi moden. Oleh itu, memahami peranan dan pemikiran tokoh bahasa terdahulu amat penting untuk memastikan bahasa Melayu terus unggul dan dihormati di pentas global. Assalamualaikum Aidil. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu dengan lebih mendalam tentang latar belakang tokoh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ini? Boleh. Beliau diberi nama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau juga dilahirkan pada tahun 1796 di Kampung Pali, Melaka. Keturunan beliau adalah India Muslim kerana bapanya dari Yaman dan ibunya dari India tempatan negara kita. Beliau juga menerima pendidikan awal yang diterima daripada bapanya, seorang guru agama dan penulis. Beliau juga mempunyai kemahiran bahasa iaitu menguasai bahasa Melayu, Arab, Tamil dan Inggeris. Kerjaya beliau adalah guru bahasa atau dikenali sebagai munshi. Dan beliau juga merupakan penterjemah dan penulis karya kesusastraan. Beliau juga mendapat gelaran Bapa Kesusastraan Melayu Moden kerana jasanya memperkenalkan gaya penulisan moden. Faham. Tapi Aidil, saya juga berminat untuk mengetahui apakah pencapaian utama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ni. Jadi, pencapaian utama beliau adalah guru bahasa kepada pegawai British seperti Stamford Raffles dan John Crawford. Seterusnya, beliau juga merupakan penulis Melayu pertama menghasilkan karya autobiografi dan pemerhatian sosial sebenar. Sampai itu, karya dia juga adalah Hikayat Abdullah, kisah pelayaran Abdullah ke Mekah yang dijadikan rujukan utama kesusastraan Melayu moden. Dan akhir sekali, pencapaian beliau adalah diiktiraf sebagai tokoh penting yang membuka era baharu penulisan dan pemikiran Melayu. Terima kasih Aidil, saya dah faham dah sekarang. Baiklah Aidil, kemudian apakah peranan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu? Peranan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah menjadi guru bahasa Melayu pada pegawai British seperti yang saya terangkan tadi. Seterusnya, beliau juga mengajar dan memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia barat melalui terjemahan dan pengajaran. Selain itu, beliau juga menghasilkan karya bertulis dalam bahasa Melayu dan gaya moden yang mudah difahami. Seterusnya, beliau juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi antara budaya. Dan akhir sekali, beliau juga mendorong masyarakat Melayu agar menghargai dan memperkaya bahasa sendiri. Saya faham. Baiklah Aidil, kemudian saya juga ingin mengetahui apakah sumbangan dan pemikiran beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu? Antara sumbangan dan pemikiran beliau adalah mengubah bentuk kesusastraan daripada hikayat khayalan kepada karya realistik dan rasional. Seterusnya, beliau juga mengkritik sikap malas, taksub adat
dan kebergantungan terhadap golongan atasan. Seterusnya, beliau juga menyeru orang Melayu supaya berilmu, berdisiplin dan berfikiran terbuka. Dan akhir sekali, beliau juga menghasilkan karya beliau yang menjadikan cermin masyarakat dan alat pembaharuan pemikiran. Faham. Baiklah, kemudian saya juga berminat untuk mengetahui apakah kajian dan penulisan yang telah beliau lakukan. Okay, antara kajian dan penulisan yang beliau telah lakukan adalah Hikayat Abdullah 1849, iaitu autobiografi yang memuatkan pandangan sosial dan pengalaman hidup. Seterusnya, beliau juga menghasilkan kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan yang menghasilkan catatan perjalanan dan pemerhatian masyarakat tempatan. Selain itu, beliau juga menghasilkan kisah pelayaran Abdullah ke Mekah yang mencatat pengalaman dan nilai keagamaan dalam diri. Seterusnya, karya-karya ini dijadikan rujukan utama dalam kajian kesusastraan dan bahasa Melayu moden. Beliau juga menunjukkan gaya penulisan berfakta dan berpandangan jauh. Faham. Baiklah Aidil, seterusnya saya juga ingin mengetahui pemikiran dan falsafah bahasa beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okay, jadi pemikiran dan falsafah bahasa beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah menganggap bahasa sebagai alat kemajuan dan tanda tamadun bangsa. Seterusnya, beliau juga menekankan kepentingan bahasa yang jelas, tepat dan berstruktur. Selain itu, beliau juga menolak penggunaan bahasa yang berbunga-bunga tanpa makna sebenar. Sampai itu, beliau juga percaya bahawa penguasaan bahasa membawa kepada kemajuan ilmu dan pemikiran. Dan akhir sekali, beliau juga bahasa bagi beliau adalah cerminan akhlak dan kecerdikan masyarakat. Baiklah Aidil, kemudian apakah peranan beliau dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai wahana ilmu? Antara peranan beliau dalam menghasilkan bahasa Melayu sebagai wahana ilmu adalah beliau menerjemah dan mengajar teks ilmiah kepada pegawai Inggeris menggunakan bahasa Melayu. Kemudian beliau juga membuktikan bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu dan pentadbiran. Seterusnya, beliau meluaskan fungsi bahasa Melayu daripada bahasa perhubungan kepada bahasa pengetahuan. Seterusnya, beliau menghasilkan penulisan yang kaya dengan nilai moral, ilmu dan pengajaran. Akhir sekali, beliau menjadi perintis bagi perkembangan bahasa Melayu moden sebagai bahasa akademik. Kemudian Aidil, saya juga berminat untuk mengetahui apakah keseimbangan tradisi dan kemodenan menurut beliau. Menurut beliau, menghormati nilai tradisional tetapi menyeru kepada pemikiran rasional dan kemajuan. Seterusnya, mengkritik adat lama yang menghalang pembelajaran dan perubahan. Seterusnya adalah menyokong pendidikan dan ilmu moden tanpa menolak nilai agama dan budaya Melayu. Seterusnya, beliau juga mengatakan gaya penulisannya menunjukkan gabungan tradisi keagamaan dan pandangan moden. Dan akhir sekali, melahirkan generasi penulis yang berani berfikir secara kritis. Baik, saya faham. Baiklah Aidil, kemudian saya juga berminat untuk mengetahui apakah sumbangan dan pengiktirafan yang telah beliau perolehi. Antara sumbangan dan pengiktirafan yang beliau perolehi adalah diiktiraf sebagai pelopor kesusastraan Melayu moden. Dan yang kedua, karya beliau menjadi bahan kajian di sekolah dan universiti. Dan yang ketiga, namanya diabadikan dalam pelbagai institusi dan penerbitan. Dan yang keempat, beliau dihargai kerana mengangkat martabat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Dan yang terakhir, yang kelima, pemikirannya terus relevan dalam pembangunan bahasa dan bangsa hingga kini. Baik, saya faham. Baiklah Aidil, kemudian saya ingin mengetahui apakah rumusan dan pengajaran yang kita boleh perolehi daripada beliau. Okey, secara keseluruhannya, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ini merupakan tokoh penting yang membawa perubahan besar dalam dunia penulisan dan pemikiran masyarakat Melayu. Beliau bukan sahaja memperkenalkan gaya penulisan yang moden dan berpaksikan realiti, malah berjaya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang bernilai tinggi
Pemikirannya yang kritis, rasional dan berani menegur kelemahan masyarakat menunjukkan semangat cintakan bangsa dan kemajuan. Melalui karya-karyanya, Abdullah Munshi mengajar kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan, kejujuran dalam penulisan serta keberanian untuk berubah demi kemajuan bangsa. Usaha dan sumbangan beliau membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi wahana ilmu yang berkesan serta lambang jati diri bangsa. Oleh itu, generasi masa kini wajar mencontohi semangat beliau dalam memartabatkan bahasa dan budaya Melayu agar terus relevan dalam arus kemodenan kini. Baiklah, terima kasih. Saya dah faham apakah pengajaran dan rumusan terhadap kita apabila memperoleh nilai pada beliau. Arif, awak pernah tak dengar Zabah? Boleh tak saya tahu dia tu siapa? Oh, Zabah. Zabah ni merupakan seorang tokoh yang disegani oleh masyarakat sehinggalah kini. Oh, tokoh. Boleh tak saya tahu tentang latar belakang beliau? Oh, latar belakang beliau, nama penuh beliau adalah Zainal Abidin bin Ahmad dan beliau lebih dikenali dengan nama Zabah. Dan tahap pendidikan yang telah beliau dapat adalah memiliki ijazah sarjana muda sastra iaitu dalam bidang bahasa Melayu dan Arab dari Universiti London pada tahun 1953. Boleh tak saya nak tahu tentang pencapaian dan penghargaan beliau? Oh, boleh. Pencapaian dan penghargaan beliau yang pertama adalah beliau berjaya menubuhkan Pejabat Karang Mengarang di SITC bersama dengan Pengetua O.T. Duset pada tahun 1924. Dan yang kedua, beliau juga merupakan penasihat Persaudaraan Sahabat Penang PASPAM sehinggalah tahun 1942. Dan yang ketiga, beliau juga merupakan penerbit buku peraturan bahasa Melayu yang menjadi rujukan utama pada masyarakat seperti Ilmu Mengarang Melayu pada tahun 1934 dan Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 hinggalah Penggal ketiga pada tahun 1940. Oh, macam tu. Jadi beliau merupakan insan yang hebat lah kan? Ya, beliau merupakan seorang insan yang hebat dan disegani oleh masyarakat. Jadi Arif, beliau kan merupakan seorang insan yang hebat. Jadi boleh tak saya tahu peranan utama beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu? Oh, boleh. Peranan utama beliau sebenarnya yang pertama adalah beliau terlibat dalam pembentukan tata bahasa Melayu moden di mana melalui karya pentingnya iaitu Pelita Bahasa Melayu pada tahun 1941 hinggalah 1951, Zabah ini telah memperkenalkan pendekatan secara saintifik dan sistematik dalam menghuraikan hukum tata bahasa Melayu. Kemudian yang kedua, beliau juga terlibat secara langsung dalam penyusunan sistem ejaan Rumi Zabah di mana beliau ini telah menghasilkan sistem ejaan Rumi pertama yang tersusun bagi bahasa Melayu pada tahun 1933 dan sistem ejaan Rumi ini juga telah dikenali sebagai ejaan Zabah. Dan yang terakhir, yang ketiga, beliau juga telah memainkan peranan yang penting sebagai reformis bahasa di mana beliau ini melihat bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi tetapi juga sebagai tonggak kepada pemikiran, akhlak dan tamadun bangsa kita. Oh, macam tu. Faham? Seterusnya Arif, saya ingin tahu sumbangan dan pemikiran beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Boleh. Jadi sumbangan dan pemikiran beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah beliau ini telah terlibat dalam pembentukan sistem tata bahasa Melayu moden Zabah di mana ianya merupakan tokoh pertama yang menyusun dan memperkenalkan tata bahasa Melayu secara sistematik dan ilmiah. Dan karya agungnya seperti Pelita Bahasa Melayu iaitu bahagian 1, 2 dan 3 menjadi asas kepada kajian dan pengajaran bahasa Melayu di sekolah dan universiti pada hari ini. Dan beliau juga telah menekankan struktur ayat, penggunaan imbuhan dan hukum tata bahasa dengan berpaksikan logik bahasa Melayu sendiri dan bukan meniru struktur bahasa Inggeris. Kemudian yang kedua, beliau juga telah melakukan pembaharuan sistem ejaan Rumi Zabah di mana ianya memperkenalkan sistem ejaan Rumi Zabah pada tahun 1933 yang memperbetulkan dan menyeragamkan kaedah ejaan bahasa Melayu. Dan sistem ini juga telah menjadi asas
kepada ejaan Rumi moden sebelum digantikan oleh sistem ejaan baharu pada tahun 1972. Jadi Arif kan, beliau kan merupakan tokoh. Mesti beliau telah melakukan kajian dan penulisan. Boleh tak saya tahu apakah kajian dan penulisan beliau? Baiklah, boleh. Jadi kajian dan penulisan yang telah beliau lakukan adalah beliau telah melakukan kajian sistematik terhadap tata bahasa Melayu secara ilmiah, di mana hasil penyelidikan dan pemerhatian beliau terhadap struktur bahasa, imbuhan dan binaan ayat telah melahirkan karya yang besar seperti Pelita Bahasa Melayu yang seperti saya cakap sebentar tadi, bahagian 1, 2 dan 3, dan karya ini diterbitkan antara tahun 1941 hinggalah tahun 1958 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, dan ia telah membincangkan sistem bahasa Melayu dari segi morfologi, sintaksis, fonologi dan semantik. Dan Za'abah juga telah memperkenalkan konsep ayat inti, ayat majmuk dan hukum tata bahasa dengan huraian yang mudah difahami. Dan beliau juga telah mengkaji bahasa bukan sahaja sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sistem pemikiran yang mencerminkan budaya dan logik bangsa Melayu. Oh, macam tu. Okay, baik, saya dah faham. Baik, Alhamdulillah. Okey, seterusnya Arif, saya nak tanya pemikiran dan falsafah bahasa oleh Zainal Abidin bin Ahmad ataupun dikenali sebagai Za'abah ni. Oh, boleh. Jadi pemikiran dan falsafah bahasa beliau adalah beliau menganggap bahawa bahasa ini sebagai jiwa dan identiti bangsa, di mana antara asas utama dalam falsafah bahasa Za'abah ialah pandangan bahawa bahasa ini merupakan jiwa bangsa. Dan menurut beliau juga, apabila bahasa sesuatu bangsa lemah atau diabaikan, maka hilanglah maruah dan kekuatan bangsa tersebut. Kemudian yang kedua, beliau juga telah menganggap bahawa bahasa ini sebagai alat ilmu dan kemajuan, di mana Za'abah ini berfalsafah bahawa kemajuan bangsa hanya akan tercapai apabila bahasa sendiri digunakan untuk menyebarkan ilmu. Beliau juga menolak pandangan yang mengagungkan bahasa asing sebagai tanda kemajuan, kerana menurutnya sesuatu bangsa tidak akan maju jika bergantung pada bahasa orang lain. Oh, faham. Macam tu. Arif, boleh tak saya tahu pandangan beliau tentang bahasa Melayu sebagai wahana ilmu ini? Oh, boleh. Awak nak tahu tak, Aidil? Sebenarnya, beliau ini merupakan tokoh ilmuwan, pemikir dan pejuang bahasa Melayu yang berperanan besar dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai wahana ilmu, iaitu bahasa yang berfungsi sebagai medium penyebaran ilmu pengetahuan, pendidikan dan pemikiran ilmiah dalam kalangan masyarakat. Dan Za'abah ini juga berpendapat bahawa bahasa Melayu tidak hanya sekadar alat komunikasi sosial, tetapi juga merupakan bahasa ilmu, budaya dan tamadun bangsa. Beliau juga menegaskan bahawa kemajuan sesuatu bangsa itu bergantung kepada keupayaannya dalam menggunakan bahasa sendiri sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Seterusnya Arif, boleh tak saya tahu tentang keseimbangan tradisi dan kemodenan daripada pandangan beliau? Oh, beliau atau lebih dikenali dengan Za'abah ini sangat menekankan kepentingan dalam mengekalkan tradisi warisan bangsa sambil menyesuaikan diri dengan arus kemodenan, di mana dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu, Za'abah ini telah melihat bahawa kekuatan bangsa Melayu terletak pada kebijaksanaan dalam mengimbangi antara nilai tradisi yang menjadi akar budaya dan unsur kemodenan yang mendukung kemajuan ilmu dan tamadun. Bagi Za'abah juga, bahasa Melayu ini merupakan wadah utama yang mencerminkan identiti, budi dan pemikiran bangsa Melayu. Oleh itu, dalam menghadapi pengaruh penjajah dan perkembangan bahasa asing seperti Inggeris, beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu perlu dikembangkan secara moden tanpa mengorbankan keaslian dan nilai tradisinya. Faham? Seterusnya Arif kan, boleh tak saya tahu apa sumbangan dan pengiktirafan beliau?
Oh, sumbangan dan pencerahan beliau ini saya akan terangkan secara ringkas. Yang pertama, beliau telah menyumbang dalam pembinaan tata bahasa Melayu moden. Kemudian yang kedua, beliau juga telah menyumbang kepada pembaharuan sistem ejaan Rumi. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, beliau telah mewujudkan pengajaran dan pendidikan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara kita sehinggalah hari ini. Oh. Dan Ais sekali Arif kan, saya nak tahulah apa rumusan dan pengajaran kita boleh dapat daripada Zakbar ni. Baiklah, saya akan terangkan secara terperinci rumusan dan pengajaran yang kita boleh dapat daripada beliau. Jadi, secara keseluruhannya, perjuangan Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zakbar ni dalam mematabatkan bahasa Melayu memperlihatkan keunggulan beliau sebagai tokoh pemikir, pendidik dan pejuang bahasa bangsa, di mana beliau bukan sahaja membangunkan sistem tata bahasa dan ejaan Melayu moden, malahan menegaskan bahawa bahasa Melayu ialah wahana ilmu dan teras jati diri bangsa. Dan pemikirannya juga telah menunjukkan bahawa kemajuan bangsa tidak boleh dicapai tanpa mengangkat martabat bahasa sendiri sebagai bahasa pendidikan, pentadbiran dan ilmu pengetahuan. Zakbar juga telah menekankan keseimbangan antara tradisi dan kemodenan di mana bahasa Melayu harus berkembang selaras dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai budaya dan kepribadian bangsa. Sumbangan besar beliau melalui karya seperti Pelita Bahasa Melayu dan Ilmu Mengarang Melayu telah menjadi asas kepada pembinaan bahasa Melayu moden yang kita warisi sehingga hari ini. Justeru, pemikiran Zakbar membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu untuk menjadi bahasa ilmu yang tinggi nilai intelektualnya setanding dengan bahasa-bahasa dunia yang lain. Oh, saya faham. Sekarang saya dah kenal siapa itu Zakbar. Baguslah kalau awak dah kenal. Natasha kenal tak siapa tu Profesor Asmah Haji Omar? Siapa tu? Baiklah, Profesor Asmah Haji Omar ialah seorang tokoh bahasa dan ahli linguistik yang sangat disegani di Malaysia. Beliau terkenal dengan sumbangannya yang besar dalam mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu selepas negara mencapai kemerdekaan. Kehebatan beliau dalam bidang linguistik menyebabkan beliau digelar sebagai Seri Kandi Bahasa Melayu kerana semangat dan dedikasinya yang sangat luar biasa. Profesor Asmah dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Jitra sebelum melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya dan kemudian ke luar negara di University of London di mana beliau mendalami bidang linguistik. Sejak muda, beliau amat meminati bidang bahasa dan bertekad untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang dihormati di peringkat antarabangsa. Sepanjang kerjayanya, Profesor Asmah telah berkhidmat di pelbagai institusi pendidikan pengajian tinggi termasuk Universiti Malaya. Beliau pernah dilantik sebagai Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik serta Timbalan Kansela Akademik dan Antarabangsa. Malah, beliau merupakan wanita pertama di Malaysia yang dianugerahkan gelaran Profesor dalam bidang linguistik. Oh, saya ada baca tentang beliau baru ini. Awak nak tahu tak apa peranannya? Boleh juga. Baik, dari segi peranan, Profesor Asmah memainkan tanggungjawab yang besar dalam memperkembangkan linguistik bahasa Melayu melalui karya penting seperti Nahu Melayu Mutakhir dan Nahu Melayu Sejagat. Beliau memperkenalkan pendekatan linguistik moden dalam menganalisis struktur bahasa Melayu. Kajian beliau menjelaskan tentang sistem bunyi, bentuk kata dan struktur ayat dalam bahasa Melayu secara teratur dan ilmiah. Hasil usaha ini juga menjadikan bahasa Melayu lebih mudah diajar, difahami dan dikaji oleh pelajar serta penyelidik dalam dan luar negara. Selain itu, Profesor Asmah juga terlibat secara langsung dalam perancangan bahasa kebangsaan selepas merdeka. Beliau bersama Dewan Bahasa dan Pustaka berperanan penting dalam pembentukan istilah-istilah baharu bagi bidang sains, teknologi dan pendidikan yang tinggi. Langkah ini memastikan bahasa Melayu terus relevan digunakan dalam pelbagai bidang ilmu moden. Melalui sumbangan beliau juga, bahasa Melayu kini mampu berfungsi sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu di institusi pendidikan serta pentadbiran negara. Wah, menarik sekali. Awak kata awak tahu kan tentang Profesor Asmah? Boleh terangkan tak sumbangan dan pemikiran beliau?
Profesor Asmah juga dikenali sebagai tokoh yang prihatin terhadap pemeliharaan dialek dalam variasi bahasa di Malaysia. Beliau percaya bahawa setiap dialek mencerminkan identiti budaya dan sejarah masyarakat setempat. Oleh itu, beliau menjalankan banyak penelitian tentang dialek di Kedah, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Kajian ini bukan sahaja mendokumentasikan variasi bahasa, malah memperkukuh nilai warisan linguistik negara. Menurut beliau, kepelbagaian dialek bukan penghalang kepada perpaduan, tetapi bukti kekayaan budaya bangsa Melayu. Selain sumbangan akademik, Profesor Asmah juga seorang penulis yang sangat produktif. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 50 buah buku dan ratusan artikel ilmiah yang menjadi rujukan penting dalam dunia linguistik. Antara karya beliau yang terkenal termasuk Bahasa Melayu Abad ke-21, Sosiolinguistik Melayu dan Ensiklopedia Bahasa Melayu. Karya-karya ini bukan sekadar menjelaskan teori bahasa, tetapi turut menyentuh tentang kedudukan bahasa Melayu dalam masyarakat moden dan cabaran menghadapi arus globalisasi. Profesor Asmah berpandangan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi jiwa dan identiti bangsa. Dalam setiap penulisannya, beliau sering menegaskan bahawa kekuatan sesebuah bangsa bergantung kepada kekuatan bahasanya. Jika bahasa Melayu terpinggir, maka jati diri bangsa Melayu juga akan terhakis. Oleh itu, beliau menyeru agar bahasa Melayu terus dipelihara, dipelajari dan digunakan secara meluas, bukan sahaja dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam urusan rasmi dan sosial. Selain itu, beliau juga melihat bahasa sebagai wahana ilmu. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu mempunyai potensi besar untuk menjadi bahasa penyelidikan dan pendidikan tinggi. Namun, untuk mencapai tahap itu, usaha perlu digiatkan bagi memperkayakan kosakata serta memperluas istilah dalam pelbagai bidang profesional seperti sains, teknologi dan kejuruteraan. Bagi beliau, kemajuan bangsa tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada bahasa asing. Sebaliknya, harus dibina atas dasar kekuatan bahasa sendiri. Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks Malaysia hari ini yang semakin terdedah kepada pengaruh global. Profesor Asmah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara tradisi dan kemodenan. Beliau percaya bahawa dalam usaha memodenkan bahasa Melayu agar sesuai dengan perkembangan zaman, kita tidak boleh mengorbankan nilai keindahan dan kesantunan bahasa. Bahasa Melayu harus kekal halus, sopan dan beradab walaupun digunakan dalam dunia digital dan media sosial. Pemikiran ini menunjukkan betapa jauhnya pandangan beliau terhadap cabaran bahasa di masa depan dan perlunya kita menyesuaikan diri tanpa meninggalkan akar budaya sendiri. Dari segi sumbangan dan pengiktirafan, Profesor Asmah telah menerima pelbagai penghargaan atas jasa dan dedikasinya. Antara anugerah tertinggi yang pernah diterimanya termasuk Anugerah Tokoh Akademik Negara pada tahun 2015, Anugerah Merdeka 2016 dalam kategori pendidikan dan komuniti, serta Anugerah Tokoh Bahasa dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga diiktiraf peringkat antarabangsa sebagai ahli linguistik Asia yang berpengaruh dan sering dijemput menyampaikan syarahan di pelbagai negara. Semua ini membuktikan bahawa keilmuan beliau diiktiraf bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di mata dunia. Dalam era digital yang serba pantas ini, keunggulan berbahasa mencerminkan kepribadian dan kematangan komunikasi seseorang. Pemikiran Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar amat relevan apabila beliau menekankan kepentingan menjaga kesantunan dan ketepatan bahasa walaupun dalam dunia maya. Oleh itu, kita sebagai generasi muda perlu mencontohi semangat dan perjuangan beliau dengan terus menggunakan bahasa Melayu yang betul, gramatis dan beradab dalam setiap urusan, sama ada dalam pembelajaran, pekerjaan maupun komunikasi harian di media sosial. Jika kita sendiri tidak menghargai bahasa kita, siapa lagi yang akan mempertahankannya? Bahasanya indah melambangkan bangsa yang bermaruah dan keunggulan berbahasa ialah cerminan jati diri kita dalam komunikasi era digital. Awak ingat tak ada seorang lagi tokoh bahasa Melayu? Yang mana Profesor Emeritus Dr. Nik Safri Karim. Ingat tak? Boleh awak terangkan tak? Saya lupa sikit lah. Boleh?
Profesor Emeritus Dr. Nik Safia Karim ialah seorang tokoh penting dalam bidang bahasa Melayu pasca merdeka yang dikenali kerana kepakarannya dalam tata bahasa dan linguistik. Nik Safia Karim dilahirkan pada tahun 1936 di negeri Kelantan, Malaysia. Sejak kecil, beliau menunjukkan minat yang mendalam terhadap bahasa Melayu dan struktur tata bahasa yang menjadi asas kepada kerjaya akademik beliau pada masa akan datang. Beliau melanjutkan pengajian di Universiti Malaya di mana beliau menumpukan kajian dalam bidang linguistik dan tata bahasa. Kepakaran beliau bukan sahaja dalam bahasa Melayu standard tapi juga dalam memahami struktur, ejaan dan penggunaan bahasa yang tepat. Nik Safia Karim diiktiraf sebagai seorang pakar bahasa yang dihormati di Malaysia. Gelaran Profesor Emeritus yang disandangnya menunjukkan pengiktirafan terhadap sumbangan akademik dan kepakarannya dalam bidang bahasa. Selain itu, pengalaman beliau dalam pendidikan tinggi dan pengajaran linguistik menjadikan beliau sebagai rujukan utama dalam kalangan pelajar, guru dan pendidik bahasa Melayu. Sebagai seorang ahli linguistik dan pendidik, beliau memainkan peranan besar dalam memastikan bahasa Melayu kekal sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi negara. Peranan pertama beliau ialah memelihara bahasa Melayu melalui penggunaan bahasa baku dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pentadbiran, media dan penulisan rasmi. Beliau percaya bahawa bahasa yang digunakan dengan betul mencerminkan keutuhan bangsa dan nilai budaya yang tinggi. Peranan yang kedua ialah memperkasakan tata bahasa Melayu. Nik Safia Karim menegaskan bahawa penguasaan tata bahasa yang tepat amat penting bagi membina ayat yang jelas, teratur dan mudah difahami. Beliau turut menulis pelbagai bahan ilmiah dan panduan yang menjadikan rujukan utama dalam mempelajari tata bahasa standard. Akhir sekali, beliau turut memainkan peranan penting dalam memperluas pengaruh bahasa Melayu di peringkat global. Melalui kajian dan penulisan ilmiah, beliau berjaya memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia luar sebagai bahasa yang kaya dengan nilai budaya dan keindahan linguistiknya. Sebagai seorang ahli akademik dan pakar linguistik, Nik Safia Karim banyak menyumbang dalam pembangunan tata bahasa dan linguistik Melayu. Antara sumbangan terbesar beliau ialah menghasilkan pelbagai karya ilmiah dan artikel akademik yang membincangkan isu-isu tata bahasa, gaya bahasa dan keindahan berbahasa dalam konteks moden. Usaha beliau memperkukuh asas keilmuan bahasa Melayu telah menjadikan bahasa ini lebih mantap dari segi struktur dan penggunaan dalam penulisan rasmi serta komunikasi seharian. Dalam bidang pendidikan, beliau aktif membangunkan kurikulum dan bahan pengajaran bahasa Melayu sekaligus membantu meningkatkan mutu pengajaran bahasa di peringkat sekolah dan universiti. Melalui pengalaman luas sebagai pendidik, beliau telah melahirkan ramai cendekiawan dan guru bahasa yang meneruskan perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga sering dijemput menghadiri seminar dan persidangan antarabangsa bagi membentangkan pandangan beliau tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan identiti bangsa. Melalui dedikasi dan usaha berterusan ini, Nik Safia Karim telah diiktiraf sebagai salah seorang tokoh wanita terunggul dalam bahasa di Malaysia. Secara umum, pemikiran beliau berasaskan kepercayaan bahawa bahasa mencerminkan kepribadian bangsa. Menurut Nik Safia Karim, ketepatan dan keindahan dalam berbahasa menggambarkan kematangan fikiran serta nilai budaya sesuatu masyarakat. Justru, penguasaan bahasa Melayu yang baik bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga lambang pada jati diri dan maruah bangsa. Falsafah bahasa beliau menekankan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dengan gramatis, teratur dan beretika. Beliau percaya bahawa kegramatisan bukan hanya soal tata bahasa tetapi mencerminkan disiplin, berfikir dan kehalusan budi pekerti seorang penutur. Bahasa yang santun dan beradab melambangkan bangsa yang berilmu dan berbudaya tinggi. Selain itu, beliau berpendapat bahawa bahasa ialah wahana ilmu dan pemikiran. Bahasa yang mantap membolehkan ilmu disebarkan dengan tepat dan difahami secara mendalam. Oleh sebab itu, Nik Safia Karim banyak menulis dan menyusun karya ilmiah untuk memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi negara. Jadi, apa sumbangan dan pengiktirafan beliau? Sebagai seorang tokoh bahasa pasca merdeka, beliau memainkan peranan penting dalam memperkukuh dan memodenkan sistem bahasa Melayu agar kekal relevan sepanjang zaman. Antara sumbangan utama beliau ialah dalam bidang tata bahasa dan linguistik. Beliau merupakan salah seorang penulis utama buku Tata Bahasa Dewan yang menjadi rujukan rasmi bagi sistem tata bahasa baku bahasa Melayu. Buku ini digunakan secara meluas di sekolah, universiti dan institusi kerajaan sekaligus membantu menyeragamkan cara penggunaan bahasa dalam pelbagai bidang. Selain itu, beliau juga
menghasilkan pelbagai bahan ilmiah dan penulisan akademik yang menjelaskan struktur, bentuk kata dan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Usaha beliau membantu masyarakat memahami tata bahasa dengan lebih mudah dan saintifik, menjadikan bahasa Melayu setanding dengan bahasa ilmu lain di dunia. Dalam bidang pendidikan, Nik Safiah Karim banyak terlibat dalam pembangunan kurikulum dan panduan bahasa untuk pelajar serta guru. Beliau menekankan kepentingan penggunaan bahasa yang gramatis dalam sistem pendidikan agar pelajar mampu berkomunikasi dengan jelas, tepat dan beretika. Oh, begitu. Sebagai penutup, pemikiran dan perjuangan Profesor Emeritus Dr. Nik Safiah Karim masih sangat relevan dalam era digital masa kini. Dalam dunia yang dipacu oleh teknologi dan media sosial, penggunaan bahasa seringkali terabai. Wujud pelbagai bentuk singkatan ejaan, tidak baku dan gaya bahasa yang longgar. Namun, menurut pandangan dan semangat perjuangan Nik Safiah Karim, keunggulan bahasa perlu terus dipelihara walaupun medium komunikasi berubah. Beliau menegaskan bahawa bahasa yang baik mencerminkan pemikiran yang teratur dan budaya yang tinggi. Oleh itu, dalam komunikasi digital seperti di media sosial, email atau penulisan dalam talian, masyarakat perlu mengekalkan bahasa yang sopan, gramatis dan beretika. Ini sejajar dengan konsep keunggulan berbahasa mencerminkan komunikasi era digital, di mana bahasa yang tepat dan santun menjadi asas kepada komunikasi yang berkesan dan berintegriti. Selain itu, semangat beliau dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa antarabangsa turut menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan penggunaan bahasa ini dalam bidang akademik, teknologi dan globalisasi. Baiklah, sebagai penutup, secara keseluruhannya, tokoh-tokoh pra-merdeka dan pasca-merdeka ini memainkan peranan yang besar dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan negara. Kemudian, tokoh pra-merdeka seperti Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Za'abah telah membuka jalan melalui penulisan, pembakuan tata bahasa serta perjuangan intelektualnya bagi mengangkat martabat bahasa Melayu ke tahap yang lebih tinggi. Seterusnya, tokoh pasca-merdeka seperti Pendeta Dr. Awang Sarian dan Profesor Emeritus Asmah Haji Omar telah meneruskan legasi tersebut melalui dasar bahasa, penyelidikan ilmiah serta pengembangan bahasa Melayu di peringkat global. Kemudian keutuhan usaha kedua-dua era ini telah membuktikan bahawa perjuangan memartabatkan bahasa Melayu ini tidak pernah berhenti, malahan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Justeru, generasi masa kini perlulah meneruskan perjuangan ini dengan semangat jati diri yang kukuh agar bahasa Melayu terus teguh sebagai lambang identiti dan warisan negara kita.